Bukan hantu tangkap, polis tangkap. Bayangkan ini, kalau orang pergi tanah kubur waktu malam, biasanya sebab apa? Ziarah kubur, baca Yasin, atau ada orang kerja penggali kubur. Tapi yang ini lain macam. Satu pasangan pergi tanah kubur waktu malam. Bukan untuk ziarah, bukan untuk doa, tapi buat benda yang akhirnya buat satu Malaysia tengok muka mereka. Pada awalnya ada satu video tular di media sosial. Video itu menunjukkan satu pasangan lelaki dan wanita berada di kawasan tanah perkuburan pada waktu malam. Suasana gelap, sunyi, tempat yang biasanya orang tak berani duduk lama. Tapi pasangan ini bukan saja berani duduk lama, mereka buat aksi tidak senonoh di situ. Masalahnya bukan setakat buat, masalahnya ada orang rakam. Dan bila sudah ada orang rakam, internet pula laju, maka jadilah viral satu Malaysia. Apa yang berlaku selepas itu memang boleh dijangka. Video sampai ke polis. Polis pun mula cari siapa dalam video itu. Tak lama kemudian, polis berjaya tangkap seorang wanita berumur 37 tahun. Kemudian seorang lelaki juga ditahan untuk membantu siasatan. Akhirnya bukan hantu yang kejar, polis yang datang dulu. Kedua-dua mereka direman selama 3 hari untuk siasatan kerana melakukan perbuatan tidak senonoh di tempat awam. Bayangkan satu perkara, mereka pergi tempat sunyi supaya tak ada orang nampak, tapi akhirnya satu negara nampak. Inilah yang orang selalu kata, kalau buat benda, jangan fikir tiada orang nampak. Kadang-kadang bukan orang yang nampak dulu, kamera yang nampak dulu. Dalam zaman sekarang, kamera ada di mana-mana. Telefon ada kamera, kereta ada dashcam, kedai ada CCTV, rumah ada tatif. Kadang-kadang burung pun ada orang letak kamera. Sebab itu, satu kesilapan 5 minit boleh jadi bahan cerita satu negara 5 tahun. Cerita ini kelakar, mungkin memalukan, memang pengajaran sangat besar. Sebab kadang-kadang manusia takut hantu, tapi lupa yang dia patut takut adalah kamera dan internet. Kerana hantu mungkin kacau malam itu saja, tapi internet, ingat sampai bila-bila.